Pengalaman kami yang mengadakan family trip di atas houseboat ataupun bot bentuk rumah tu di Tasik Kenyir baru-baru ni betul-betul membuka mata saya tentang Tasik Kenyir yang saya tak pernah ambil tahu pun sebelum ni. Jadi bila kita pergi sendiri, kita menikmati sendiri selama 3 hari 2 malam pun betul-betul membuka mata saya untuk kita appreciate apa yang ada di negara kita. So sebenarnya Tasik Kenyir ni bukan sahaja sebagai tempat penjanaan jana kuasa elektrik di negara kita, tetapi juga merupakan aset ekonomi, aset pelancongan, aset flora dan fauna dan macam-macam lagi lah yang kalau kita betul-betul pergi, kita faham baru kita tahu appreciate betapa bernilainya Tasik Kenyir ni kepada negara kita daripada pelbagai sudut lah. Okay. Sebenarnya saya cerita sikit tentang lebih kurang lah Tasik Kenyir ni. Okay. Keluasan ni lebih kurang 2,600 km persegi. Secara bandingannya kalau Singapura lebih kurang 4 kali Singapura, dan kalau kita bandingkan dengan Pulau Langkawi lebih kurang 5 saiz Pulau Langkawi tu. Yang warna biru ni lah tempat air berkumpul Tasik Kenyir ni, menunjukkan betapa besarnya volume air yang berada dalam Tasik Kenyir ni. Kenapa benda tu berlaku? Ini kita kaitkan dengan betapa majunya kita punya teknologi kejuruteraan kita lah, yang dibina kita punya empangan dibina pada tahun 1978 dan disiapkan lebih kurang 1985. Yang mana kenapa dia decide kat tempat ni? Okey, kita tengok geografi dulu. Kalau kat sini gunung, kawasan pegunungan sebenarnya. Kat sini yang belah kiri ni adalah Bajaran Titian Wangsa. Okey, bila kawasan gunung ni macam kita belajar dulu kat sekolah, kawasan pegunungan ni juga akan bertindak sebagai kawasan tadahan hujan, dan air yang kawasan tadahan hujan ni dia akan pergilah bentuk sungai kan. So banyak sungai sini dah. So kalau kita parti sini banyak sungai, semuanya mengalir ke Tasik Kenyir ni. Dan bila Tasik Kenyir dia berkumpul semua ni menghasilkan sebuah volume yang sangat besar. Dia mengalir ke mana? Dia akan mengalir ke sini empangan ni yang kita namakan sebagai Stesen Jana Kuasa Elektrik Sultan Mahmud. So kalau anda selalu pergi ke Kuala Terengganu kan, nampak ada sungai Terengganu yang besar kat tepi Masjid Kristal dekat kat Drawbridge tu. Anda kena tahu bahawa air yang lalu kat sungai tu asalnya dari Tasik Kenyir. Jadi kalau anda dah biasa pergi Kuala Terengganu, tak pergi Tasik Kenyir, saya rasa anda perlu pertimbangkan untuk ke sini lah. So itulah lebih kurang Tasik Kenyir yang mana kita kena appreciate dalam pelbagai perkara. Okay, macam saya cerita tadi lah, kami ada family trip di Tasik Kenyir ni. Kami selama 3 hari 2 malam. Hari pertama kami sampai tu lebih kurang tengah hari, kami berkumpul dekat sini. Kat Jetty Gawi nama dia. And then lebih kurang masa pukul 2 dah kot. So kami pergi trip, naik houseboat tu, turun ke sini. Sini tempat ni namanya Air Terjun Lasir. Air terjun yang bagi saya sangat menarik, dia tinggi. And then ada kolam besar untuk mandi. So kat sana kami boleh pilih nak mandi kat Tasik Kenyir ke nak mandi dekat sungai ataupun Air Terjun Lasir tu. Aktiviti lain makan, mandi, mancing, berkayak dan sebagainya. Dan bukan saja kami kat sana, banyak sebenarnya, lebih kurang 10 houseboat dekat sana. Dan kami berlabuh bermalam dekat sungai Lasir ataupun Air Terjun Lasir ni lah. Esok paginya kami bergerak, kami terus cross kat sini, ambil masa lebih kurang 3 ke 4 jam juga, dan masuk ke sini. Kalau merah ni adalah border Taman Negara lah. So kami cross kat sini, ada checkpoint Taman Negara. Ke bawah ni kami singgah ke Gua Bewah. Gua Bewah ni apa specialnya? Dia dikatakan penempatan manusia yang lama dah. Dan sana ada rangka manusia yang ada buat ujian carbon 14, dan dijangkalah dianggarkan umur rangka tu lebih kurang 14,000 tahun dahulu. Ada juga barang-barang lain, barang perkakas sebagainya. Anda boleh pergi, anda boleh lihat. Sangat menarik, sangat informatif. Cuma gua dia kena panjat sikit lah. Okay, dan kat sini kita boleh katakanlah bahawa mungkin pada zaman dahulu, satu ketika dahulu, manusia kini ramai kat sini. And then sebelahnya pula kita ada Gua Taat. Kami tak masuk gua tu, tapi aktiviti lain kami buat kat sana adalah sama juga mancing, mandi. Sebagian kami pergi hiking kat sana, satu pokok yang sangat besar namanya pokok Melunak. And then dah lewat petang, hari berkenaan, hari kedua tu kami keluar balik Taman Negara tu, lalu balik checkpoint tadi, kami terus ke sini semula. Dan sini kalau ikut tengah-tengah Tasik ni ada satu pulau namanya Pulau Petang, dan ada satu resort kat sana lah. Tapi kami tak tinggal resort tu dah tutup. Tapi kami berlabuh tepi pulau tadi, dan kami bermalam sana lah, buat aktiviti macam biasa. Macam saya kata tadi, mancing, mandi, berkayak dan sebagainya. Semalaman kat sana, dan malam tu kami mancing, dapat ikan banyak. Ikan lampam, ikan baung. Esoknya kami masak kan. And then tu
malam yang kedua, dan hari ketiga kami terus ke bawah ni, tempat yang agak menarik. Saya kira tempat yang wajib dipergi oleh semua pengunjung di Tasik Kenyir ialah iaitu Sanctuary Kelah. Tempat ikan kelah yang kat Malaysia ni tak banyak, ada beberapa tempat sahaja. Okey. Dan salah satunya ialah di Tasik Kenyir, dan hampir setengah hari juga kami ke sana, dan lebih kurang sekitar Zohor kami dah masuk semula ke houseboat dan kita bertolak balik ke Pengkalan Gawi kat sini. Kalau tengok peta ni, kami dapat cover area sini saja. Okey. Dan kami tak sempat nak cover sini semula. Itu selama 3 hari 2 malam. Setiap perjalanan makan masa. Tapi bagi saya dia tak ada isu buang masa. Sebab kita ada banyak pengisian kita boleh buat dalam houseboat tu. Dan kalau kita nak bonding kan, family day ke ataupun aktiviti, kita boleh buat banyak perkara bersama anak-anak dengan family sambil memasak. Lepas tu itu dalam boat sendiri. Yang bagi saya kemudahan okey lah. Okay. Dan bila kita pergi kepada checkpoint tadi, kita akan jumpa nature yang bagi saya wow. Air dia membiru, hijau. Memang menarik lah sebenarnya lah. Cuma kami sampai kat Sungai Lasir ni, hari pertama kami sampai tu okey. Tapi malam tu hujan, dia esok harinya cross sikit. Tapi nak kata memang best di Tasik Kenyir ni. Dengan nature dia bagi saya betul-betul mencuci mata 2 ke 3 hari. Tapi line tak ada. Tapi kat situ kita ambil kesempatan, kita letak telefon tepi, kita lihat pada orang sekeliling kita. Itu namanya bonding kan. Dan kita tumpu fokus kita pada nature, alam semula jadi. Cuma mungkin ada beberapa aspek yang saya rasa perlu ditambah baik dari segi isu-isu tertentu yang saya percayalah pihak berkuasa tempatan ambil maklum, pihak houseboat operator ambil maklum dan akan memperbaiki ke semasa. Tapi kalau tanya saya, nak lagi tak pergi ke Tasik Kenyir ni? Of course jawapan saya ya, insya-Allah kalau ada rezeki ada masa, saya teringin nak pergi sekali lagi dengan family untuk menikmati sekali lagi alam semula jadi yang sangat ternilai, sangat bermakna. Dan kalau anda ada masa, ruang, kelebihan, saya rekomen anda untuk ke Tasik Kenyir. Saya dah pergi, alhamdulillah saya menikmatinya, dan ada rezeki saya nak pergi lagi, dan saya rekomen anda pun sama macam itulah. Wallahualam, sikit perkongsian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.